Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, dalam video ni kita akan buat asas pegang menghunus, tetak, hentak dan tikam dengan kuda-kuda tinggi dan dengan dua arah 90 darjah. Okay, pastikan 90 darjah ya. Okay, benda ni latihan ni dia untuk permulaan kita, untuk supaya kaki kita tu, pergerakan kaki kita, ankle kita, lutut kita dan juga muscle kaki kita itu bergerak dengan baik dalam menukar arah. Okey, kita akan cuba buat fokus untuk kelajuan menukar arah. Buat masalah kalau tak perfect lagi dalam pukulan tak apa, tapi kita nak target tukar arah bagi smooth, bagi lancar. Okey, kita akan buat sekali gerak tu 3 kali gerak sekali kita gerak tu kita buat 3 kali. Maksud dia satu arah, dua arah, tiga arah, macam tu. Maksud dia 2 arah je lah, tapi buat 3 kali. Okey, nak fokus kepada kelajuan menukar gerak. Okey, tengok insya-Allah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, nampak kaki saya bergerak dalam menukar arah tu macam ni. Okey. Okey, kita akan buat hentak. Sekali buat 3 3 3. Lepas tu tikam 3 3 3. Ini kuda-kuda tinggi ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. 5 6. Okey, untuk 90 darjah ni, untuk hentak dia ada beza dengan satu arah dulu. Kalau dulu satu arah kita buat macam ni. Yang ini kita macam ni. Nampak? Dulu macam ni. Ini macam ni. Okey. Hentak dengan tetak semua ni okey. Kita ada dua, boleh bayangkan kita tetak parah tengkuk dan boleh bayangkan kita tetak parah ulu hati pinggang. Macam tu. Bayangkan kita hentak dengan tetak pokok parah lebih kurang ulu hati atau dada kita, macam itulah. Okey, tikam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, 9, 10. Okey, itu saja. InsyaAllah buat tu latihan. Yang ni kita tak fokus sangat nak kuat. Kita fokus nak seolah macam kita nak gerak laju. Kita nak tukar arah. Ada orang serang dari arah sana kita tukar laju. Pergerakan tu kita nak fokus kaki kita lebih kurang. Okey, untuk ke kuda sederhana tinggi baru kita nak fokus kekuatan pukulan. Okey.